Okay guys, ini adalah hasil rakaman menggunakan Fully GoPro Hero 4K. So apa aku nak bincang kat sini, aku sebenarnya tengah test view. So aku nak tengok sini ke sini, sini. Okay, sekarang ni kes arwah mustaqim pasal hikers yang hilang ataupun lah ditinggalkan. Satu perkara yang sangat sedih lah bagi aku, dan ia sebenarnya tak patut berlaku di kalangan hikers ataupun tak kisahlah hikers ke runners. Pada aku ia perlu ada satu perubahan mindset itu sendiri, kawan-kawan itu sendiri, dan semua yang bersama ataupun naik sekali. Sebab kita nak pergi ke satu tempat dengan satu tujuan, dengan ramai orang, akan terus menuju ke destinasi yang sama. Tapi kalau korang tinggalkan kawan-kawan korang, so destinasi tu memang tuju, tapi rasa feel dia bila kau sampai ke puncak tu memang kau takkan hadap lah. Okay, sebab bila kau dah sampai puncak tu mesti kau nak bergambar kawan-kawan korang, mesti kau nak berlepak dan yang suka bergambar, main drone. Tapi sebenarnya kalau macam running juga, biasa ada running laju, okay, ada yang slow, ada beginner. Tapi untuk di kes ini, saya rasa ia adalah satu benda yang tak patut, sebab sweeper kena ada, paling depan kena ada. Okay, apa yang saya takut kat sini, takut sweeper pun tak ada dan dia ikut penting dia sendiri je. Dia tak